Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu-Dulu bersama dengan Cik Salma. Hari ini kita nak buat masker tomato. Dan kita gunakan bahan-bahan daripada dapur. Dan inilah bahan-bahan dia. Pertama sekali, kita sediakan blender kerana kita nak blend buah tomato kita tadi. Buah tomato kita tadi, kita masukkan je macam tu. Tak payah nak potong-potong. Dalam 2 biji lah Cik Salma masuk. Dan selepas tomato dimasukkan, kita ambil pula tepung beras dalam 2 sudu. Tapi kita masukkan sedikit demi sedikit. Selepas itu, kita masukkan segelas air untuk kita blend bahan-bahan ini. Kita kisarkan buah tomato tadi sampailah dia hancur. Petua ni sangat-sangatlah mujarab. Kerana apa? Kerana ini adalah petua dari nenek moyang Cik Salma, iaitu Ibu Yahwo. Dia menggunakan cube ice ni. Dan kulit pun jadi licin, cerah. Kita sediakan mangkuk dan kita letakkan bahan kita tadi di dalam mangkuk. Beginilah rupanya tomato hancur bersama dengan tepung beras. Sekarang kita masukkan 1 sudu serbuk kunyit. Kita masukkan pula 1 sudu aloe vera gel. Dan kita masukkan pula 1 sudu madu. Selepas itu kita kacaukan semua bahan yang ada ini. Kacau. Kita ambil baki tepung beras yang kita gunakan tadi untuk memekatkan lagi masker tomato kita ni. Selepas sahabat-sahabat semua pakai, kulit memang akan lembut dan licin dia masker ni. Sebab ada kunyit, ada tomato dalam dia dan penting sekali ada madu. Sekarang kita sediakan tempat untuk meletakkan ais, untuk jadikan ia sebagai cube ice. Jadi bahan-bahan yang ada tadi kita isikan dalam ruang ais tersebut. Kita isi semua dan kita kena letak 1 malam di dalam peti sejuk untuk membekukan ia. Selepas sehari, Cik Salma dah keluarkan ia daripada peti sejuk. Nampaknya ia dah beku lah. Dan kita bolehlah gunakan ice cube ini setiap pagi untuk mencerahkan wajah kita. Dan juga gunakan setiap malam sebelum tidur dalam 20 minit masker ini ya. Kita tunjukkan macam mana cara nak guna ice cube ini ke muka kita. Alhamdulillah dah siap pun petua kita kali ini iaitu masker tomato. Jadi sekarang ni kita nak tunjukkan macam mana kita nak pakai dekat muka kita. Kita sapukan ke seluruh wajah. Kelopak mata tu, lingkaran mata hitam, bolehlah pakai dan sapu dekat area-area mata tu dengan lembut sahaja ya. Dan bolehlah bilas dengan menggunakan air suam, lebih elok. Jadi kepada anda semua, jangan lupa ikuti Kina lagi di petua seterusnya di Petua Orang Dulu-Dulu Cik Salma. Terima kasih. Assalamualaikum.